panjang dulu. So saya buat keputusan untuk tambah lagi menu saya. Untuk batang pisang memang tak dapat lama-lama, tapi untuk batang pisang memang tak dapat, tapi untuk ayam daging masak hitam kita boleh buat masak. Ni kita nak pakai daging masak hitam. Alright guys, dah buka dulu. Sepatutnya kita dah tak masuk dah tau. Tapi production kita kat belakang ni masih berjalan. Untuk ayam masak merah. Memang gulai batang pisang tak ada langsung. Daging masak hitam tak ada langsung. Kita tengok queue. Bang, batang pisang dengan daging hitam habis. Kalau nak daging hitam juga kita masak 15 minit dari setengah. Kita tunggu masak. Batang pisang esok pagi. Untuk malam ni sebab kita baru sakit. Untuk batang pisang habis. Daging masak hitam dalam 20 minit dari sekarang. Yang lain semua ada. Yang masak merah semua ada. Ayam merah ada. Ayam kurma ada. Kurma tulang ada. Batang pisang yang tak ada. Batang pisang habis. Kita tengah naik lagi. Naik dalam 20 minit dari sekarang. Dan ke depan nanti gulai batang pisang esok pagi. Hari Ahad confirm tak ada. Esok last batang pisang. Sebab saya rumah dari Kedah tadi. Saya ingat untuk hari Ahad dan saya bawa tadi. Tetapi esok je habis semua. Daging ada sekarang semua daging. Untuk batang pisang esok. Lagi. Batang pisang esok. Yang ada sekarang ayam masak merah, kurma ayam dengan kurma tulang. Kalau nak daging masak hitam dalam masa 5 minit dari sekarang. Kita tengah masak lagi. Dengan daging masak hitam. Jadi semua ada lagi. Ayam masak merah, kurma tulang dengan kurma daging. Okey? Ayam semua RM10, daging semua 18.